Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Zakwan bin Abdul Rashid, nombor metrik 079306, yang merupakan guru pelatih pendidikan Islam daripada Universiti Sultan Zainal Abidin yang telah pun menjalani latihan mengajar di SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan sebuah inovasi bahan batu mengajar yang saya bangunkan, iaitu AIRIMS. Apa itu AIRIMS? AIRIMS ialah Escape Room Islamic, misi bestari solat, bagi tajuk pelajaran yang ke-23 dalam silibus tingkatan 1 pendidikan Islam yang bertajuk Solat Mercu Kejayaan untuk murid tingkatan 1. Inovasi ini dibangunkan bagi mengatasi masalah murid yang kurang berminat terhadap pembelajaran secara tradisional serta sukar mengingati fakta berkaitan solat. Sehubungan dengan itu, saya menghasilkan sebuah BBM berkonsepkan escape room yang menggabungkan elemen gamifikasi, game-based learning, pembelajaran abad ke-21 dan teknologi digital bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan membakna. Memperkenalkan, ini merupakan kotak AIRIMS, iaitu seperti Kids AIRIMS. Di dalam kotak ini terdapat 4 sampul misi, yang di mana dalam 4 sampul ini memiliki kad cabaran yang mana murid ataupun pelajar perlu menyelesaikan cabaran tersebut untuk mendapatkan kod rahsia. Selain daripada itu, dalam kotak ini juga memiliki pen UV ataupun lampu UV di mana mereka menggunakan teknologi UV untuk mencari kod tersembunyi, dan sebuah kotak besi yang hanya boleh dibuka semasa murid berjaya memperoleh kod yang betul. Murid boleh menyelesaikan setiap stesen berkumpulan sebelum meneruskan ke stesen berikutnya. Bagi penerangan setiap stesen memiliki 4 stesen di mana cabarannya adalah berbeza seperti yang dilihat. Yang pertama ialah berkaitan solat tiang agama, stesen kedua berkaitan kelebihan solat dan juga rukun solat, stesen ketiga berkaitan halangan solat, dan stesen keempat ialah kebat, di mana murid perlu menjawab kebat untuk mendapatkan kod-kod rahsia yang lain. Apabila ketiga-tiga digit digabungkan, murid akan memperoleh kod yang mana kod tersebut akan digunakan bagi membuka kotak misteri ini. Dan kod ini boleh diubah dan fleksibel untuk digunakan untuk pembelajaran yang seterusnya. Apabila pelajar berjaya membuka kotak ini, pelajar perlu membuka dan memasukkan digit yang betul untuk membuka kotak misteri ini, dan mereka dikira berjaya apabila membuka kotak misteri ini. Berkaitan keunikan inovasi ini, keistimewaan utama AIRIMS ialah penggunaan teknologi sinar UV. Kod rahsia ditulis menggunakan dawat UV dan hanya boleh dilihat selepas murid berjaya menyelesaikan tugasan di setiap session menggunakan lampu UV. Sebagai contohnya, pada session keempat, session kebat, mereka perlu menjawab soalan dan mempadankan dengan pilihan jawapan yang betul. Di belakang pilihan jawapan terdapat kod rahsia yang tidak dapat dilihat. Jika dia menyusun dengan betul, maka dia akan menyambungkan kod yang sebenar. Jika mereka salah menyusun mana-mana kad cabaran, mereka tidak akan dapat melihat kod-kod rahsia dan tidak dapat membacanya. Selain itu juga, setiap session menyediakan QR code yang mana mengandungi nota ringkas. Apabila diimbas, nota tersebut akan dipaparkan selama 30 saat sahaja sebelum hilang secara automatik. Konsep ini diadaptasikan daripada filem Mission Impossible di mana mesej hanya boleh dibaca dalam tempoh yang singkat. Pendekatan ini membantu meningkatkan fokus, daya ingatan dan kecekapan murid semasa pembelajaran. Sebagai contohnya, mereka hanya diberikan 30 saat sahaja untuk menghafal dan melihat nota. Dan selepas 30 saat, nota ini akan terus hilang dan tidak boleh dilihat semula. Salla alaika ar-Rahmanu azka as-salat was-salam ya Rabbi irfa' maqamu دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاء
السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد، صلى عليك الرحمن، حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد، يا خير صلى عليك الرحمن، أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا Poin yang paling menarik dalam program ini ialah pemaparan lampu UV dan kod art selama 30 saat. Ini membuat saya lebih fokus dalam isi pelajaran. Melalui BBM ni, saya dapat mengetahui bahawa kita juga boleh belajar pendidikan agama Islam melalui cara yang menyeronokkan. Selain itu, melalui game ni, saya pun dapat mengetahui lebih dalam lah berkaitan dengan solat ini, and saya dapat faham rukun solat and memberi saya motivasi untuk sentiasa beribadat dalam kehidupan seharian. Terima kasih Ustaz. عليك الرحمن.